Assalamualaikum, WhatsApp. Saya suka sangat makan sata. Tapi kali hari ni, makan sata ni daripada Kemaman, saya tak boleh nak telan kerana rupanya dia letak cili padi dalam sata. So, saya kunyah-kunyah, tiba-tiba mulut rasa pedas. Saya terpaksa keluarkan dan tak boleh nak telan. Jadi ini bukan sata orang yang pandai buat sata. Ini sata orang yang fikir dia pandai buat sata. Sata yang saya makan dan yang pernah saya jumpa, yang saya beli ialah dekat Kuala Terengganu, dekat dengan beach di area jalan ke Maras. Itu paling sedap. Sata ni pedas, sangat pedas. Setengah cili padi dia letak. Dan juga dia letak banyak tepung, jadi dia keras. So, kecil pula. Jadi saya tak recommend lah sata daripada Kemaman ni. Sorry.